catalytic cleaner. Nampak? Kita nak cuci bahagian dalam catalytic tu lah, yang mana sumbat yang kabel-kabel ni banyak habuk-habuk kan. So kita pakai cara ni. Jadi ada dua cara. Satu, kita buka balik exhaust tu, kita ambil catalytic and then kita cuci secara manual, ataupun yang macam ni. Jadi pun okey juga. Yang paling penting brand Liqui Moly gang. Ya, barang baik, barang baik. So bila pakai cara ni nanti kita kena rem sikit bagi cecair sistem catalytic cleaner tu terbakar kat dalam tu, buang kabel-kabel semua, ikut exhaust. Nanti korang tengok asap dia macam kita tengah fogging lah, tengah taman yang LED banyak ah. Okay gang, round first round Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak berasap geng? So berasap macam tu lah, dia membuang kabel lah kita kurang. So mana yang nak buat catalytic cleaner ni, boleh roger kita, nombor kat bio je. Dekat Bangi geng, barang Liqui Moly semua memang kita orang authorized seller. Okay, tu je untuk video kali ni. Nanti kita tunjuk round 2. Round 2 tu je, boom bam boom boom.